Apakah hukum mandi telanjang? Siapa tanya ni? Ni siapa tanya? Mudir. Apa telanjang ni dia berkait bab apa? Bab suara atau bab aurat? Aurat. Apa makna aurat? Ma yajibu satruhu. Anggota badan yang wajib tu tutup. Tutup dari siapa? Tu nak mengaji. Yang wajib tutup tu dari siapa? Daripada manusia. Lain pada manusia tak wajib tutup. Daripada tiang tak wajib tutup. Daripada papan tak wajib tutup. Daripada binatang tak wajib tutup. Ada orang dia masuk dalam tandas, dia buang seluar, dia nak kecing, cicok tengok. Dia keluar balik, dia tak boleh. Haram. Apa? Cicok tengok. Cicok tak haram. Okey? Yang kita kata wajib tutup aurat daripada manusia. Faham lagi? Maka mandi di mana kamu mandi? Hukumnya harus dan haram. Hukum mandi telanjang harus dan haram. Di mana haram? Di masjid. Di mandi di kolong mandi telanjang. Tak? Lari habis orang masjid. Tak? Jeng, nampak tak? Nampak punggung habis, peta batu rakit Ukraine, Rusia tu habis. Tak? Itu haram, nampak aurat. Tak, dia mandi telanjang dalam bilik mandi. Hukumnya ada dua di kalangan ulama. Pertama harus, yang kedua makruh. Faham? Yang pertama harus kerana tidak ada benda yang haram melihat. Nampak? Pendapat yang kedua makruh kerana Allah melihat. Faham? Itu pandangan ulama. Okey?